Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okay guys, hari ni kita nak unboxing dan kita nak review Blockys Transformers Wave 5 box yang kedua. Hari tu kita dah buka box pertama kan. Okay, so yang ni box yang kedua. Kita tak tahu dapat apa tak tahu lagi dapat watak apa. So hari tu kita dapat Wheeljack. Okay, so kali ni kita tak tahu dapat apa. Alright guys, so yang ini Blockys original, ada lesen daripada Hasbro. Okay, so dia blind box. Okay, so kalau korang beli dekat kedai, mana-mana kedai ada jual, okay, korang akan dapat secara random. Okay, so korang tak nak pilih lah mana watak korang nak Optimus. Tak boleh guys, sebab dia dalam dia adalah blind box. Okay, so yang ni kita tak tahu dapat apa. Jom kita buka sekarang. Let's go. Okay, so sekarang kita dah buka. Jom kita tengok kita dapat watak apa. Okay, so sama juga, dapat manual. Okay, cara-cara nak pasang Transformers Blockys. Okay, alright. So dia bagi dua paket. So kita takkan tahu kita dapat watak apa selagi kita tak buka pack ni. Okay, jom kita buka pack yang kecil dulu. Okay, pack yang kecil ni kita ada tapak dengan tangan dia. Okay, base dan tapak tangan dia. Okay, so kita tak tepi dulu. Okay, so untuk pack yang kedua ni adalah barang dia. So kita buka, kita tengok kita dapat apa guys. Wow, so kita dapat Sentinel Prime. Okay, nice. Kita dapat Sentinel guys. Okay, alright, jom kita pasang Sentinel. Let's go. Okey, dah pun siap kita punya Sentinel. Ui, lawanya sangat-sangat cantik guys. Wow, padu. Okey, so kita boleh guna tapak dia. Okey, boleh guna tapak ataupun tak nak, so terpulang kepada kreativiti sendiri. Okay, so kalau tak nak dia jatuh, kita boleh guna tapak dia. Nice. Sentinel Transformers Blockys Wave 5. Cantik kan? Kita boleh buat macam-macam pose. Cak. Okey lah guys, so itu saja video unboxing dan review kita pada kali ini. Thanks for watching guys, bye bye.